Saya tak nak undang-undang ini dipanggil Urban Renewal Act. Saya rasa yang lebih tepat adalah Akta Rampas Rumah. Saya ulang, ini adalah Akta Rampas Rumah. Mengapa? Sebelum ini, jikalau pemaju syarikat swasta ingin ambil alih secara paksa, ingin ambil alih mana-mana PPR, flat, kawasan terbiar, mereka perlu berunding dengan setiap satu pemilik properti tersebut. Tetapi dengan adanya akta ini, kerajaan sekaligus telah pun menurunkan nilai ambang persetujuan daripada 100% kepada 80%. Maksudnya, jikalau golongan majoriti setuju, golongan minoriti akan tersiksa kerana rumah mereka akan dirampas bukan oleh kerajaan, tetapi oleh pemaju syarikat swasta, golongan maha kaya yang kerajaan kata ingin lawan berhabis-habisan. Kita dengar cadangan pampasan daripada kerajaan. Kerajaan kata tak apa, we will give fair market value atau above market rate, 1-to-1. Jawapan Yang Berhormat Menteri adalah, saya beri contoh, ini adalah contoh seseorang yang duduk di PPR flat Gombak. Seseorang itu mewarisi PPR flat daripada ibunya yang berbeli RM70,000. Kini fair market value bukan lagi RM70,000, bayangkan kita naikkan RM250,000. Banyak. Tapi RM250,000 jikalau diberikan kepada keluarga muda ini, ask yourself, tepuk dada tanya selera, boleh tak saya beli PPR, boleh tak saya beli flat, boleh tak saya beli apartmen kondominium yang baru di kawasan yang sama di Gombak ataupun di kawasan sekitar Gombak ataupun Bandar Selangor? Tak ada, paling murah RM500,000. Dengan itu, keluarga ini yang sebelum telah berjaya dibandarkan akan diusir keluar daripada kawasan bandar tersebut. Apa jawapan menteri? Jawapan menteri adalah, I kid you not, ni bukan saya main-main, ni daripada The Age Report pada Jun 17, 2024. Menteri kata, kalau harganya terlalu tinggi, tak apa, keluarga ni ambil pinjaman, take a loan. Saya tak sedar bahawa kerajaan ini lebih utamakan pemaju daripada golongan rakyat susah yang telah berjaya dibandarkan. What kind of attitude is this? Bayangkan dulu apabila mereka berada di kerusi pembangkang, mereka mati-mati pertahankan golongan susah Melayu di kawasan bandar di Kuala Lumpur. Masa tu, pemaju perlu ada persetujuan 100%. Kini mereka yang turunkan daripada 100% ke 80%. Saya tidak boleh bayangkan bagaimana mereka nak menyembunyikan muka dan prinsip mereka kerana realiti mereka ingin usir mereka keluar.